Saudara-saudara, selamat mendengarkan sambil melihat gambar. Pada mulanya, tidak ada manusia, binatang, laut, pokok, matahari, dan benda-benda lainnya. Keadaan gelap dan tidak teratur. Pada waktu itu, yang ada hanyalah Allah. Allah berfirman, dan semua yang ada di dunia ini diciptakannya. Misalnya, matahari, bulan, langit, dan bumi. Buku yang digambarkan di sini disebut Kitab Suci. Kabar yang kami sampaikan ini semua diambil dari Kitab Suci. Melalui Kitab Suci, Allah berbicara kepada kita. Kitab Suci menjelaskan tentang Allah dan perintahnya. Allah mengasihi manusia. Kitab Suci menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Allah menciptakan segala macam pokok dan binatang. Semua yang diciptakannya baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala yang diciptakannya. Allah mahu supaya semuanya hidup rukun. Jantan yang pertama dinamai Adam dan betina yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di suatu kebun yang bernama Taman Firdaus. Kata Allah, buah dari semua pokok boleh awak makan, kecuali buah dari pohon yang satu ini. Jika awak melanggar perintah ini, awak akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka berbuat dosa, sehingga Allah menghukum mereka. Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Tetapi Allah masih tetap menyayang mereka. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa mereka. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Orang yang memegang alat memukul ini bernama Kabil. Kabil adalah anak Adam. Kabil membenci Habil, adiknya. Kabil memukul Habil sampai mati. Kabil membuat dosa. Saudara dan saya juga pernah berbuat dosa. Sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Allah akan menghukum mereka. Banjir besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Nama orang itu Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat perahu. Setelah perahu itu selesai, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu. Nuh juga mengajak orang lain masuk ke dalam perahu. Tetapi mereka tidak mau. Mereka tidak percaya bahawa Allah akan menghukum mereka. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci pintunya. Hujan besar turun sehingga terjadi banjir besar. Semuanya tertutup air. Orang banyak ingin ikut Nuh naik ke dalam perahu. Tetapi tidak bisa, sebab Allah telah mengunci pintu perahu itu. Semua orang yang berada di luar perahu mati, sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat, sebab Nuh taat kepada Allah. Ibrahim adalah salah seorang keturunan Nuh. Ibrahim percaya kepada Allah. Allah berjanji bahawa Ibrahim dan Sarah, istrinya yang mandul, akan mempunyai anak. Setelah mereka tua sekali, barulah Ibrahim dan Sarah mendapat seorang anak jantan
anak itu diberi nama Ishak. Allah berjanji bahawa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juruselamat yang dapat menghapuskan dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Musa adalah seorang keturunan Ibrahim dan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung. Di situ Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar ini dapat kita lihat Musa turun dari gunung membawa perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintahnya kepada orang banyak. Allah mahu supaya orang menaati perintahnya itu. Beberapa perintah Allah yang disampaikan melalui Musa dilukiskan di sini. Pada gambar ini, jangan menyembah patung atau benda lain. Dalam seminggu 6 hari, kita bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat dan hari itu untuk menyembah Allah. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Jangan membunuh orang. Jangan berzinah. Jangan mengingini perempuan lain selain istrimu sendiri. Jangan mencuri. Jangan mengingini barang orang lain. Pada zaman Ibrahim dan Musa, jika seorang berbuat dosa, Allah menyuruh ia menyembelih kambing. Orang itu mengorbankan kambing sebab ia menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih kambing atau binatang lain sebagai tanda penghapus dosa. Allah telah menjelma menjadi manusia, iaitu Isa Al-Masih. Dan ia telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dia dicambuk, dipukul, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit lagi. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman itu, kerana kita orang berdosa. Tetapi kerana begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga hukuman itu diambilnya dan ditimpakan kepada dirinya sendiri, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Allah dan percaya kepada Isa Al-Masih, maka segala dosa kita akan diampuninya. Beginilah caranya Isa Al-Masih datang ke dunia. Ia mengenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa. Isa lah juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia. Ada seorang gadis yang bernama Maryam. Dia masih perawan, belum pernah tidur bersama jantan. Ia bertunangan dengan seorang jantan yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang kepada Maryam. Malaikat itu berkata, Allah Roh Kudus akan membuat awak mengandung seorang anak jantan. Anak itu harus dinamai Isa Al-Masih. Isa lah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat itu juga memberitahukan hal itu kepada Yusuf tunangan Maryam dalam mimpi. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maryam sampai Isa lahir. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam, Maryam melahirkan seorang bayi jantan. Pada malam itu juga, malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga kambingnya. Malaikat itu berkata, pada malam ini, juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir. Namanya Isa. Isa lah yang dapat menghapuskan segala dosamu. Lalu gembala-gembala itu mencari Isa untuk menyembahnya. Isa bertumbuh seperti anak biasa. Pada gambar ini, waktu Isa berumur 12 tahun, ia dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Isa mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Pada gambar ini,
Isa sudah berumur 30 tahun, sedang mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada yang tidak percaya kepada Isa. Tetapi Allah menyatakan bahawa Isa adalah Allah sendiri. Allah mahu supaya kita taat kepada ajaran Isa. Allah yang kita percaya namanya Isa. Dia sungguh hebat. Isa sangat berkuasa, lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Pada gambar ini, Isa dapat mencelitkan orang buta. Isa dapat menghidupkan orang mati. Isa dapat berjalan di atas air. Isa adalah Maha Kuasa. Isa selalu berbuat baik. Isa tidak berdosa. Isa mengajar tentang Allah dan ia ingin supaya setiap orang taat kepada Allah. Isa menerangkan bahawa manusia itu berdosa. Mereka marah, lalu menangkap Isa. Isa dipukuli, diludahi dan diejek. Isa tidak melawan. Apa sebab? Sebabnya, Isa rela menderita seperti itu dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa manusia. Isa bukan hanya disiksa. Tuhan Isa dipakukan pada kayu palang, iaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan kematian Isa adalah kurban kerana dosa kita. Isa menanggung hukuman dosa saudara dan dosa saya sampai dia mati. Kalau kita mengaku dosa dan percaya kepada Isa, kita diampuni. Apakah saudara percaya dan berterima kasih kepada Isa yang telah menanggung hukuman dosa saudara? Setelah Isa mati disalib, kawan-kawan Isa menguburkan Isa di dalam sebuah lubang pada gunung batu. Lalu pintu lubang itu ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, Maryam dan kawan-kawannya datang ke kubur. Tetapi Isa tidak ada. Yang ada hanya malaikat. Kata malaikat itu, Isa sudah hidup kembali. Isa sudah bangkit. sampai sekarang Isa tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Isa mendengar dan mau memperhatikan hidup kita. Setelah Isa bangkit dari kematian, banyak orang melihat dia dan berbicara dengan dia. Salah seorang muridnya yang bernama Thomas tidak ada waktu Isa hadir, sehingga ia tidak mempercayainya bahawa Isa sudah bangkit lagi. Lalu ia berkata, "Sebelum aku melihat luka bekas paku pada tangannya, aku tidak percaya bahawa ia sudah bangkit." Kemudian Isa datang kepada Thomas dan memperlihatkan bekas lukanya. Thomas percaya bahawa Isa sudah bangkit kembali kerana ia sudah melihat. Tapi Isa menghendaki supaya kita percaya walaupun kita belum melihat dia dengan mata kita sendiri. Empat 40 hari setelah Isa bangkit, dia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Katanya, "Sekarang aku akan naik ke syurga. Setelah aku pergi, awak harus memberitakan tentang aku kepada semua orang. Jelaskanlah bahawa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa mereka. Dan setiap orang yang percaya kepadaku, dosanya diampuni. Nanti ia akan tinggal bersama aku di syurga." Lalu murid-muridnya melihat Isa terangkat ke syurga. Kemudian 2 malaikat berkata kepada murid-murid Isa, Nanti pada suatu hari Isa akan datang kembali. Isa akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke syurga. Maukah saudara percaya kepada Isa supaya nanti dapat ke syurga? Salib mengingatkan kita akan kasih Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak berdosa.
Walaupun demikian, dia rela disiksa dan mati disalib, supaya ia dapat menanggung hukuman dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Setelah mati, Isa Al-Masih bangkit kembali. Sekarang ia selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Isa Al-Masih, maka dosa kita dihapuskan. Nanti kita akan dapat tinggal bersama Allah di syurga. Isa Al-Masih mengatakan bahawa ada dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang sejak lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seorang percaya kepada Isa dan taat kepada perintahnya, ia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup dengan Allah di syurga. Maukah saudara percaya kepada Isa Al-Masih dan berjalan di jalan sempit? Jika saudara mahu, katakanlah kepada Isa Al-Masih begini: Isa Al-Masih, saya mengaku bahawa saya berdosa. Saya percaya bahawa Isa Al-Masih mati disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa saya. Isa, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Saya ingin tinggal bersama dengan Allah. Terima kasih Isa. Amin. Jika saudara sungguh-sungguh berkata demikian kepada Isa Al-Masih, dia menjadikan saudara anak Allah dan Allah menjadi bapa saudara. Jika kita percaya kepada Isa Al-Masih mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Isa Al-Masih mengubah hidup kita menjadi baik. Orang yang telah mengalami hal inilah yang sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Dia dapat panggil Allah itu Bapa dan ia disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ini dapat kita lihat Isa Al-Masih sedang menyambut semua orang yang percaya kepadanya. Allah ingin agar saudara dan saya juga percaya kepada Isa Al-Masih dan menjadi anak-anak Allah. Dalam gambar ini, kita dapat melihat Isa Al-Masih sedang bercakap-cakap dengan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Isa Al-Masih menerangkan bahawa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa. Kita sendiri tidak dapat membaharui jiwa sebab kita sudah berbuat dosa. Jika kita mengaku hidup berdosa dan percaya bahawa Isa lah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan membaharui jiwa kita. Nikodemus kemudian mengaku berdosa dan percaya bahawa Isa juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Bagaimana dengan saudara? Pada waktu Isa ada di dunia ini, dia berjanji akan mengirim penolong kepada murid-muridnya. Setelah Isa Al-Masih pulang ke syurga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan mendiami mereka. Dia memberi mereka kuasa untuk melakukan apa yang Isa Al-Masih perintahkan. Roh Kudus mendiami setiap orang yang menyerahkan diri kepada Isa Al-Masih. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti firman Allah. Dia menolong mereka untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang sudah percaya tidak perlu pertolongan roh lain. Roh Kudus rindu menolong orang yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang tidak percaya kepada Isa Al-Masih sama dengan orang yang berjalan di dalam gelap, sebab tidak ada lampu. Mereka seringkali terpelosok dan jatuh. Mereka perlu petunjuk jalan yang benar.
Orang yang sudah percaya kepada Isa Al-Masih sama dengan orang yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah petunjuk jalan itu. Dia selalu bersedia menolong kita. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah. Orang yang sudah percaya adalah milik Isa Al-Masih. Oleh kerana itu, kehidupannya harus menyenangkan hati Allah. Kitab suci mengatakan bahawa orang yang sudah percaya tidak boleh berzina, berkelahi, mencuri, menyembah berhala atau roh orang mati. Keluarga orang yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Suami yang sudah percaya mengasihi istrinya. Istri yang sudah percaya menghormati suaminya. Suami istri harus saling menolong. Mereka harus melihara anak-anak mereka dan mengajar pelajaran tentang Isa Al-Masih. Keluarga harus berdoa bersama setiap hari. Allah menyuruh orang percaya pada Isa Al-Masih supaya mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhinya. Pada gambar ini, terlihat dua orang yang tadinya bermusuhan, tetapi sekarang sudah berbaik kembali. Pada gambar ini, dapat kita lihat seorang sedang menolong orang yang berasal dari suku lain yang memusuhi sukunya. Orang yang sudah percaya harus berbuat baik kepada semua orang, juga kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Di dalam gambar ini, dapat kita lihat dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan benda-benda keramat. Orang yang sudah menerima Isa tidak boleh menyembah atau minta tolong pada dukun, patung, jimat, benda keramat, atau roh orang mati. Isa jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Jadi, kalau saudara sakit atau ketakutan, jangan minta tolong pada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Isa Al-Masih. Berdoalah kepadanya. Katakan apa yang saudara perlukan. Isa Al-Masih sangat berkuasa. Isa Al-Masih sangat mengasihi saudara. Isa Al-Masih mendengar doa saudara dan selalu bersedia untuk menolong saudara. Dalam gambar ini, kita melihat seorang yang dirasuk setan. Segala tali dan rantai dapat diputuskannya, kerana setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Isa Al-Masih mengusir setan yang merasuk orang itu. Orang itu menjadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari orang itu, kerana Isa Al-Masih jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan takut kepada Isa Al-Masih. Jangan menyembah setan. Kalau saudara diganggu setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan mengusir setan-setan itu. Iblis atau setan adalah musuh Isa Al-Masih dan musuh orang-orang yang sudah percaya. Iblis atau setan mahu supaya orang yang sudah percaya berfikir terus mengenai banyak uang, pakaian, dan barang-barang lain. Iblis ingin supaya orang yang sudah percaya melupakan Allah. Tetapi orang yang sudah percaya seharusnya taat kepada Allah. Orang yang sudah percaya tidak mahu berhutang. Dia selalu ingat janji Allah, iaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Isa Al-Masih. Di dalam gambar ini, kita melihat seorang anak jantan yang sudah berbuat banyak dosa. Dia menghabiskan uang yang diperoleh dari bapaknya. Ia berzina, berjudi, dan berfoya-foya sehendak hatinya. Setelah uangnya habis dan kawan-kawannya meninggalkan dia, ia menyesal. Ia kembali kepada bapaknya dan minta ampun. Kerana bapaknya mengasihi dia, ia diampuni dan diterima kembali. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita juga harus menyesal, bertobat dan mengakui dosa kita kepada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih mengasihi kita. Isa Al-Masih pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, dapat jatuh sakit. Dalam gambar ini, dapat kita lihat seorang yang sedang berbaring sakit. Orang dapat menjadi sakit kerana ia tidak makan makanan yang baik, kerana minum air yang kotor, dan kerana tidak melihara tubuhnya. Orang juga dapat menjadi sakit kerana ia kena sihir dan kena kerasuk setan. Jika seorang yang sudah percaya sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tentu mendengar doa saudara. Isa Al-Masih berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jika ada doktor atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Isa Al-Masih juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan saudara. Tetapi jangan pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Jika seorang yang sudah percaya kepada Isa Al-Masih meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke syurga, sebab dosanya sudah dihapuskan oleh Isa Al-Masih. Jika seorang yang belum percaya kepada Isa Al-Masih meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api, sebab masih berdosa. Bagaimana jika sekarang saudara meninggal? Apakah jiwa saudara sudah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke syurga? Setiap bahagian dari tubuh kita mempunyai tugas sendiri. Misalnya mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan telinga untuk mendengar. Jika salah satu bahagian sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Allah mengatakan bahawa setiap orang yang sudah percaya itu sama seperti bahagian dari tubuh. Isa Al-Masih adalah kepala dari tubuh itu. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeza. Misalnya berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang dan lain-lain. Setiap orang yang sudah percaya adalah saksi dari Isa Al-Masih. Semua orang yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Isa. Semua orang yang sudah percaya berkumpul untuk menyembah Isa, berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Salah seorang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar dari firman Allah. Orang yang sudah percaya harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih sampai Ia datang kembali. Isa Al-Masih sekarang ini ada di surga, tetapi suatu hari Ia akan datang kembali ke dunia ini. Apabila Ia datang, semua orang yang sudah percaya akan diangkat ke surga. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Isa Al-Masih akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api. Sudah siapkah saudara apabila Isa Al-Masih datang sekarang? Dari pokok kita mengharapkan buah. Cabang yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Isa Al-Masih mengumpamakan dirinya sebagai batang pokok dan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai cabang-cabangnya. Dari orang yang sudah percaya, Isa Al-Masih mengharapkan buah-buah yang baik. Yang dimaksudkan dengan buah-buah adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang sudah percaya kepada Isa Al-Masih harus lebih baik daripada sebelumnya. Percayakah saudara kepada Isa Al-Masih? Kalau saudara benar-benar percaya, bersaksilah kepada keluargamu. Janganlah saudara malu untuk mengatakan tentang Isa Al-Masih kepada kawan-kawanmu.
Katakanlah bahawa hatimu tenang dan tidak lagi takut kepada hantu-hantu. Tahukah saudara bahawa Isa Al-Masih telah menyediakan tempat di syurga bagimu? Beritahukanlah kepada semua orang bahawa ada tempat di syurga bagi mereka yang percaya kepada Isa Al-Masih. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi mereka yang menolak Isa Al-Masih. Beritahukanlah bahawa Isa Al-Masih ingin melepaskan semua orang agar tidak dihukum di neraka. Maukah saudara bersaksi bagi Isa? Renungkanlah hal ini dan ambillah keputusan.